Alhamdulillah, peserta kita dah siap pasang IPC daripada kabel servis TMB masuk ke neutral link, masuk ke cutout, dan ni adalah meter TMB. Okey, sekarang ni dia akan pasang main DB dan sub DB dan bagi supply daripada meter TMB masuk ke DB ke dalam rumah. Okey. Ini tuan-tuan, semua dia orang pasang sendiri. Saya tak sentuh pun. Okey, macam inilah bila kita belajar kelas face to face. Maksudnya saya hanya tunjuk je cara nak buat, dia orang sendiri yang kena hands on lah. Maksudnya dia boleh merasai macam mana nak buat kerja-kerja wiring. Okey, terbaik Cik Rozi. Okey. Okey, nak buka tu cungkir pakai screwdriver tu. Baru tak sakit tangan. Cungkir yang dekat ni. Okey, cara dia cungkir yang dekat ni ada butut ni. Oh ya. Baru dia tak pecah. Okey, macam tu. Ni ni skill ni panggil skill. Yang ni tak ada dalam buku ni. Ada cukir ni. Cukir tu baru boleh buka. Baru tak sakit tangan kita. Okey. Okey, lepas tu tarik kat atas. Baru dia tak patah. Okey, macam tu. Terbaik Cik Rozi. Oh. Kemah. Saya bersama Cik Rozi yang datang daripada mana, Cik? Selangor. Petaling Jaya Selangor. Alhamdulillah. Yang datang daripada Selangor pun sanggup datang di kelas Madil Academy, turun Kuantan untuk bersama belajar dengan kita. Okey, sekarang semalam kita dah cover belajar apa ya Cik ni? Cik Rozi, saya nak tanya soalan ni sambil-sambil tu. Nak tengok faham ke tak? Kalau tak faham, mesti lagi. Yang ni apa dia panggil? IPC kan? Ya, IPC yang ni? Cutout. Atau ni neutral link. Okey, ni main DB, okey sub DB. Okey, sekarang ni saya nak tanya Cik Rozi. Okey, kejap ni main switch. Okey, ni RCCB. Okey, ni MCB. Okey, fungsi main switch apa dia? Fungsi main switch dengan MCB ni dia sama fungsi dia. Satu untuk overload, satu lagi untuk short circuit live dengan neutral. Okey, fungsi untuk RCCB. Okey, fungsi RCCB bila ada leakage, short circuit, live dengan earth ataupun neutral dengan earth. Okey, boleh faham? Live dengan earth ataupun neutral dengan earth. Maksudnya dia ada leakage dengan earthing, ada leakage dengan bumi, yang ni akan function. Okey, alright. Lepas tu saiz kabel ni berapa? 10 mm. Minimum 10 mm. Okey, alright. Boleh buat kerja. Saya bersama dengan Cik Fauzi daripada Besut Jetih lah. Jetih. Kuala Terengganu. Orang Kuala Terengganu pun datang di Kuantan ni tuan-tuan kalau nak belajar. Bukan saya pergi buat kelas depan rumah tuan-tuan. Untuk soket, berapa mm kita kena pakai kabel? Untuk soket 13 ni kita pakai 2.5 mm. 2.5 mm. Okey, boleh looping berapa banyak soket? Banyak tu 3. 3 untuk tempat yang ringan lah. Yang berat-berat, yang kat dapur biasa 2 je. Okey, saiz kabel berapa? 2.5 mm juga. 2.5 mm. Okey, untuk ni nama dia apa? Ni cutout. Cutout dia ada berapa saiz? Dia saiz ada 2, 63 dengan 32. 32 kan. Okey, fungsi dia untuk cover leakage antara neutral dengan live. Okey, satu lagi. Ada lagi cover live dengan tak. Dia overload. Maknanya bila overload beban lebih, benda ni akan putus ataupun dia short circuit live dengan neutral, dia akan putus. Bermakna ni pertahanan yang tak akhir lah. Mula-mula MCB, lepas tu main switch. Kalau yang ni dah breaker dah tak function, yang ni akan pertahanan tak akhir, putus. Kalau yang ni pun bypass, habis. Rumah pun habis juga. Kita bersama dengan abang satu kita, Cik Muwadi daripada orang paling dekat dengan kita lah, sebelah rumah kita je, orang Kuantan lah. Okey, Cik Muwadi sekarang ni akan buat litar apa? Litar untuk aircon. Okey, litar untuk aircon. Okey, satu MCB saya berapa kena pakai? C16 MCB ataupun C20. Okey, satu MCB satu litar boleh berapa biji aircon? Hanya satu biji saja aircon. Okey, alright. Okey, saya nak tanya, okey, apa fungsi RCCB ni? RCCB ni apabila trip, dia dulu yang berfungsi untuk apa ni, panggil lah, kalau pasal kampung dah pasal shock lah. Dia shock? Dia akan okay. itu dulu. Dia akan trip. Dia shock dengan apa?
apabila apa ni luar, contohlah kalau macam kabel lah yang kita buat untuk ni ada shock, dia akan itu dulu cetak dulu lah. Okey. Yang ni pun cetak lah kali shock. Okey, dia shock dengan apa? Yang RCCB ni dia shock dengan apa? Dia berkaitan dengan apa? Okey, RCCB ni dia berkaitan dengan earding. Okey, bila dia leakage live dengan earding ataupun neutral dengan earding, dia akan hijau lah, dia akan panggil hijau lah. Betul.